Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Kusan nak bawa mari tengok nak ayat kata nak on duit lah, nak berduit dalam hak lain bentuk bakal ni kungkan kola kreng. Kungkan kola kreng. Lah, lepas tu yo kena berduit dalam G-Wallet dah. Lah G-Wallet dah. Lepas tu cara-cara berduit macam mana lah kita nak ayat dalam video ni lah. Lah kita boleh tengok dalam video ni bersama lah. Lepas tu nak berduit tak pandai. Cara-cara nak berduit. Sebab tu bagi kita pergi kedai tu, kita bakal scan dia lah. Boleh lah. Tu berduit kita tengah, lepas tu duit kita tengah, boleh beli barang dah. Kita tengok bersama bang. Mula-mula kali, kita mari di sini. Ni. Pautang lah. Di Pautang ni. App Pautang. Tekan masuk. Berhak lah. Kita berhak apa siap. Dah, kita berhak siap yang masuk ni. Ni yang masuk ni lah. Kita tengok. Yang masuk ni yang ada G-Wallet. Lepas tu Pautang Pay lah. Lepas tu tengok ni. Kita duduk dalam Narak. Narak. Pautang ke Wallet ni asal tu lah. Kita tengok dia. G-Wallet. Lepas tu dengan Narak. Kita masuk nak berduit. Kita masuk ke sini. Termgen. Termgen. Saya kata biar dia ada Pautang ni. Saya hak kerusan ni ada dah duit ni. 80 kot ni. Dengan Pautang 80. Nama ni. Lepas tu nak buh misalnya nak buh lah G-Wallet lah. Nak buh misalnya 5 kot lah. Kita pin lah. Macam nak ingat baht lah. Tu masuk. Dia masuk sini. Lepas tu kita kod jinjan lah. Jinjankan termgen lah. Pop. Duit masuk. Lagi pada tengok. Hak panggil hak app Thanakhar. App Thanakhar Krungthai ke Thanachart ke Kasikorn ataupun Omsin. Tokoso ke hak ada lah tosak dah. Kita boleh termgen back ni lah. Ni cerita Krungthai net. Lepas tu kita berhak kita. Dia cium tu dengan tosak lalu biar ada app dalam ni. Dia masuk pop dia masuk ni. Dengan duit kita ada pokok. Lepas tu pay yang kita mengenci wallet lah. Kita berduit misalnya 10 kod lah. 10 kod. Lepas tu kita buat bantu cuy cam ke sikit. Lepas tu tak pay. Dia masuklah G-Wallet lalu lah ni. Dia masuk lah G-Wallet lalu. Kita kod jenjang. Pop. Okey dah. Lepas tu. Misalnya jenjang. Ni yagi lah. Duit yagi lah. Lepas tu dia buat klub pay yang Pautang. Hak ni hak lalai Krungthai lah. Lalai Thanakhar lain lah. Tai Panik, Kasikorn, Thanachart, Krungthai, Omsin. Boleh sekolah kau. Misalnya kata hak Omsin. Omsin ni. App MyMo. Omsin tu kita cut lock lah. Cut lock apa siap lah. Kita baca turut ni lah. Kita baca turut ni. Kita buat sosok. Mula-mula make cut lock. Cut lock G-Wallet lah. Ni cut lock. Lepas tu. Nyata 2. 2 put application MyMo. Danทำการ termgen. Lepas tu 3,ไปยังเมนูเติมเงิน hak pada memo saat ni lah. Lihat apa,จากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพย์ lepas tu cut lock lihat ni. Lepas tu lagi sini. Dia baca menu dah. Tu. Kita pergi pada, kita berhak siap. Kita berhak. Berhak siap je masuk ni. Lepas tu dia sugih di termgen ni. Termgen ni. Hak onggen apa ada asal lah, kita pergi pada termgen sini. Lepas tu, lihat termgenพร้อมเพย์ ni sini. Ni hak sini termgen มือถือ oleh termgen e-wallet PromptPay ni. Jual sini. Termgen PromptPay. Kita ambil hak lah cut lock sana ni. Bers sini. Cek. Ni dia naik sini. Saya tabuh 50 kod. Saya tabuh 50 kod. Kita kod dulu lah. Ni dia naik lah. Dia naik lah hak kota kita ni. E-wallet kita. Lepas kita masuk cuy jam sikit. Termgen. Termgen dah. Ni. Lepas tu. Lian. Song. Ni dia naik pada nama kita dah. Ni nama kita ni termgen. Ambil pada banci Omsin. Mai pada termgen G-Wallet dah. Kita kod jenjang. Ni duit masuk. Duit dia masuk pada ni. G-Wallet kita ni. 111 kod. Siapa masalah ni. Tu. Cek pada sini rekan dia lang lah. Kita tahu tahu duit kita masuk tak masuk. Kita cek di sini. Kita cek masuk pada sini. Rekan dia lang. Ni pada ni masuk dah. Duit kita on saat ni. Ni buku apa lah wen pan banci PromptPay dah 50 kod 10 kod pokok kan ni masuk sini dia tulah lepas tu jadi yok ruam sini okey boleh tengok video ni lah biar nak termgen lagu mana boleh tengok video ni nak suruh Husan buat video ke apa insyaallah kita komen marilah